Assalamualaikum, welcome to Mami Jah TV. Okey, sekarang ni dalam pukul 8 malam macam tu, Mami Jah on the way dari Sungai Buloh ke Kelantan, iaitu menuju ke Pasir Mas. Okey, so dalam 5 ke 6 jugalah kita baru akan sampai ke destinasi kalau tak jam. So sekarang ni cuaca ni pukul 2 pagi macam ni. Kira-kira kat Gua Musa tu memang berkabus. Macam tak nampak sangat jalan tau. Kabus yang sangat tebal. Dalam pukul 2, 3 macam tu lah. So ini kita dah sampai dekat Seluruh Macang. Kita beli nasi berlauk dulu. Kira-kira sekarang ni pukul 5.30 macam tu. Kita terus pergi beli nasi sebab kita nak tidur. Hai, kita dah sampai dekat Pasir Mas. So sekarang ni kita nak keluar dulu sekejap, pergi bandar, tengok apa tu, nak hantar barang sikit, nak hantar repair. Lepas tu kita akan pergi makan mi celok. Lepas makan mi celok kita akan pergi check in dekat chalet Pantai Seri 7. So kita akan stay kat sana hari ni. Kita akan buat aktiviti mancing, apa tu, kat pantai, makan-makan, aktiviti tu semualah. Okay, so tunggu apa yang kita akan buat dekat sini. Okay, stay tune. Tengoklah ni, siapa ni, kita dah buat lari. Lebih kurang 30 minit dari Pasir Mas ke Tumpat. So kita dah sampai ke chalet Pantai 7. Kita orang suka stay kat sini dari zaman kecil lagi. Abah saya bawa duduk kat sini. So sekarang pun kita orang pun memang akan stay kat sini. Walaupun chalet ni biasa saja, tapi best sebab memori. Okay, so ni Pantai Seri 7. Kat tepi tu adalah Museum Wow. So kita akan check in kat sini. Baby, tengoklah budak ni. Open diapers. Ni lebih kurang pukul 3 macam tu. Saya keluar ke Bandar Tumpat untuk beli air mineral, makanan ringan. Okay, amboi. Wah, sedapnya dia swimming.
milik Mami Ja tu. Dekat je, dalam 5 minit. Pergi ke Pekalan Kubur ni, kita nak tengok apa yang boleh kita belilah. Okay, ni pintu masuk dia. Sekarang ni kena bayar parking. Okay, so kita masuk. Hari ni hari biasa, hari Sabtu. Hari Sabtu tapi tak ramai orang sekarang ni. Kalau tak cuti sekolah tu, kat sini mungkin lagi ramai orang. Sekarang ni sangat sendulah. Alah, Mami Ja nak beli ini colek yang famous arwah bismillah ni, tapi hari ni tutup pula. So kita beli kacang kat sini. Semua sedap, okey. Kena cuba. Ini adik kita baru sampai. Ini adalah kedai short log yang tempat menjual barang bebas cukai. So barang-barang dia ada murah sikit berbanding dengan tempat lain, dengan negeri lain mungkin. Tapi ada tapi dia. Tapi kalau beli banyak ataupun nasi masa tu tak berapa nak elok kan, kena bayar cukai masa custom check, masa nak keluar nanti. Tengok pada nasib macam mana hari tu. Jadi kena bayar cukai. Tengoklah berapa ringgit, berapa belas ringgit atau berapa puluh ringgit. Tengok barang-barang. Ni pula kereta api dekat kampung Mami Ja, Slow Macan. Lama tak tengok kereta api ni tau. So ni adalah Bandar Pasir Mas. Bandar Pasir Mas, tempat Mami Ja membesar dahulu. Sekarang dah ada misu. Sekarang bandar ni kurang jam lah sebab dah pindah pasar dekat dengan Tasik Raja sana. So bila cuti kat sini kuranglah sedikit jam. Bandar biasa je, bandar lama, tapi memori dia tu yang luar biasa bagi kita yang tinggal kat sana. Sekarang ni ada banyak kedai yang baru kat sini. Tapi kat tepi ni ada orang jual apa tu? Colek buah. Sedap colek buah dia. Okay, tu colek buah tu. Lepas tu ni serangkai emas punya. Ni pula goreng pisang legend yang ada kat Pasir Mas. Okay, so ini tempat wajib kita orang pergi yang diingat-ingat selalu, mi celup. Mi celup ni adalah biasa saja, bukan jenis yang macam sekarang hipster, tapi rasanya sedap. Rasanya nak. Okay, ni dulu kat sini meriah lah. Orang kata sejati. Kain sarung. Tai calon pakai pergi beli kat tanah. Tidak. Okay, ni waktu pagi, day 3. Mami Ja on the way nak pergi beli nasi lauk lagi. Sebelum kita orang check out, kita orang akan beli nasi lauk lagi. Perkara yang mesti buat. Okay, so hari ni kita beli nasi lauk dekat Pantai Genting. Pantai Genting tu bersebelahan saja dengan Pantai Seri Tujuh. So kita boleh masuk ikut jalan dalam je ataupun jalan luar pun boleh. Okay, tengok ni pemandangan dia. Okay, ni jalan dia untuk pergi ke Pantai Seri Tujuh. Sekarang ni lebih kurang pukul 8.30 pagi. Okay, pantai kat depan sana. Mami Ja tak ada pergi kat pantai pun sebab habiskan masa ke Pasir Mas. Okay, so kita pergi guna jalan belakang ni. Dalam sini saja. Okay, so kat tepi ni ada apa ya, ada macam asrama tempat orang belajar, lupa lah. Okey, ni pantai kat depan sana, tapi pantai tu kita kena jalan lah. Ni tempat orang buat keropok, budu, ikan keri semua. Ni tempat baru buat kontena ni. Nanti akan viral lah kot tempat ni untuk orang sini petang-petang kan. Okey, tu Pantai Genting. Besar kan? Dah makan? Oh, macam kat Bacok ni.
kita on the way pergi Pasar Tumpak pula. Okay, dah sampai Pasar Sumayyah ni. Pasar Tumpak yang baru juga. Bukan baru sangat lah, dah yang baru lah. Okay, kita beli adalah asam pagi-pagi. Ni guys, ni legend ni. Anak. Tapi ni sekarang cucu dia yang buat. Sebab arwah dah tak ada. Apung rantai lain kan. Ni kita rasa, rasa ada lah. Cuba kat Pasar Tumpak. Okay. Lepas tu kita orang beli apa lagi ya? Sate. Sikit. Baby, awak jangan ambil ke? Oh, siap lagi. Baby, awak jangan ambil ke? Untuk bersih pun air dia. Untuk bersih pun air dia. Baby, pergi McDonald's tu. Gimana hal lah? Go. Go show mommy. Blue Show one. mommy. Go show mommy blue one. Come here. Go. I want to take video. Ready? 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 Go. Woo. Okay. Blue one. One. Sengit. Awak punya pelapon kena go tu. Pelapon kena air musim dia. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Woo! Tengok kena. Ha? Apa dia? Pelapon tu kena air musim. Kena 2 kali yang dia dulu. Lepas pada tu dia berani ni. Ya. Apa anaknya yang? Dah 20 kali dah naik ni. Ha. 1, 2, 3. Boleh pergi waterpark lah, Ji. Berani lah. Ha? Waterpark.